Okey. Unboxing. Okey. Aduh. Aduh. Ni kita nak unboxing mesin dicing ni untuk potong cube. Okey, potong cube. Dapat percuma seekor tu. Tu yang seekor tu tengah gigit. Nampak dulu. Mesin dicing ni kita order. Semalam order, hari ni sampai. Okey. Nak potong plastik elok-elok, kita kena ekor. Okey. Cuba. Kat sini ada telur. Okey, ada telur dia. Okey, itu telur. Okey, telur dia. Kita buka. Bubble wrap. Cantik. Dia okey, dia tolong buka. Okey. Dah. Ini mesin dicer lah. Okey, mesin dicer jenis ditulis sini commercial food processor lah. Commercial food processor jenis K8600, berat 3.8, power 100 watt. Tak pastilah 100 watt tu kuat ke tak. Okey, macam ni gambaran dia. Okey, kita buka. Okey, buka ni. Okay, tengok dari atas apa ada. Okey, kita ada manual pengguna. Kita ada, oh ni mata dia kot. Okey, apa? Okey. Ini bendanya. Kita buat tubik dulu, tengok. Berat. Okey. Ini kita, dia punya manual pengguna tu kita sipir. Seperti itu. Okey. Ni. Okey. Dia plastik saja. Masuk binatang tu kot ni. Lepas tu press. Jangan masuk tangan. Bahaya. Okey. Oh, berat. Oh, jadi getah. Okey, kita tengok apa ada dalam kotak. Oh. Oh ni, ada di kotak. Apa dia tu? Tengok mata dia. Oh. Okey. Kita cerita Aduh. Okey, jangan celup tangan. Jangan buka cover masa operate. Okey, ni ada protection mata pisau dia. Okey, kita cuba buka. Okey. Hanya pulas saja akak. Okay, ini mata pisau dia. Ni apa ni? Oh. Kenapa? Ni protection dia. Wow, tak tajam. Tajam. Oh, okey. Okey, kita buka protection dia. Tajam ini. Tajam. Takutnya. Okey, ni nipis tu. Mana dia potong. Okey, ni kita buka. Oh ni. Okey. Ni kita buka. Takut. Okey, kita buka cover dia. Nanti akan keluar sini. Nanti kita follow up video sepenuhnya. Nanti kita masuk operate. Okey. Abang takut nak pegang ni tajam. Kita tajam. Okey.